Langkah penuh harapan untuk keluarga, segalanya ku korbankan. Impian rumahku ku berdiri demi mereka yang ku cintai. Bersama mahabbah kita bina, dengan tanggung jawab yang tak terhingga. Kami bina dengan tanggung jawab, kualiti 5 bintang takkan berubah. Harga kasih sayang yang dibawa, rumah impian kini nyata untuk keluarga. Penuh cinta, tempat bahagia selamanya. Batu demi batu, impian terpahat. Dengan mahabbah tiada yang berat. Setiap sudut penuh makna, tempat berlindung bersama mereka. Sama mahabbah kita bina, dengan tanggung jawab yang tak terhingga. Kami bina dengan tanggung jawab, kualiti 5 bintang takkan berubah. Harga kasih sayang yang dibawa, rumah impian kini nyata untuk keluarga. Penuh cinta, tempat bahagia selamanya. Setiap peluk, setiap doa tertumpah demi cinta keluarga. Mahabbah hadir, penuh peduli, rumah impian terbangun pasti. Kami bina dengan tanggung jawab, kualiti 5 bintang takkan berubah. Harga kasih sayang yang dibawa, rumah impian kini nyata untuk keluarga. Penuh cinta. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Cik Nur Haifah Zulfah Husna binti Bahadini. Salah seorang staf Mahabbah MPI Kusin yang berhak. Lokasi ini strategik. Lokasi Mahabbah selalunya bebas banjir dan strategik. Di kampung kita ni di Padageng, Aceh, Kelantan. Pertamanya mestinya sebab dia syarikat kita. Kita pilih dia, kita tahulah ketelitian dia, binaan dia tu dia jaga dari segi kualiti apa semua. Dan harga tu memang kalau keluar tu kasih saya dah. Kita dapat kasih saya. Layanan alhamdulillah. Mungkin kita sekali kan dalam Mahabbah ni nak tanya tu lagi mudah lah. Ada lagi mudah dalam proses dia tu smooth lah. Ada apa-apa pun boleh directly dengan tim pembangunan. Ada. Perasaannya mestilah happy deh. Bersyukurlah. Yalah, bersyukurlah Allah dah bagi kita merealisasikan impian dia di usia yang muda lah. Di awal usia dia tu. Muda dan single. Muda dan single. Single and available. Bagi saya, rumah dengan Mahabbah ni dia minta kerjasama dan pandangan kita atas binaan tu. Tiles, cat, dia kekor semua. Tu baguslah. Mana dia minta nak tahu apa juga pandangan kita, kita punya keinginan atas rumah tu. Dan saya harap Mahabbah akan menjadi pilihan utama rakyat Kelantan lah di satu hari nanti. Jadi sarannya saya kepada yang masih umur sebelum 30 mungkin ada rasa muda, tapi sebenarnya kena buat tidak akan cepat.
untuk buat miliki rumah pertama di usia kalau boleh sebelum umur 35 lah. Ni, kita bank rumah sikit lepas 35 ni. Kita bank. Sangat puas hati sebab zaman dia punya banyak jenis. Kita nak style klasik tradisional ke, kita nak modern contemporary ke, kita nak estetik ke, semua boleh kita royak pada konsep kita. Ni Umi nak bagi bulan dan bintang lah. Lagi bulan bintang. Jadi bulan dan segala bintang yang kita bagi kepada Mak Abah dan harap boleh mengekalkan prestasi dan meningkatkan prestasi.